أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر وتعسر يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kami muliakan Tuan Imam, Datuk Datuk, Datin Datin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izinkan saya pada malam ini sekali lagi dengan tuan-tuan untuk kita melihat bersama kitab yang telah disusun oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, iaitu Fiqh Sirah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita baca sirah ni sebenarnya dia seperti mana kita tengok seekor gajah lah. Setengah orang tu bila tengok gajah dia minat belalai dia. Setengah orang tu dia minat dia punya apa tu, gading dia. Jadi kerana apa? Kerana sirah baginda sallallahu alaihi wasallam tu dia lengkap. Dia boleh tengok daripada segala sudut. Segala sudut kita boleh tengok. Kerana itu kita lihat bagaimana tak habis-habis orang tulis sirah ni. Satu kan, tak habis-habis. Begitu juga kita lihat bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam memaparkan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau cuba untuk menghidupkan babak-babak dalam sirah itu sebagai peristiwa-peristiwa yang dapat memberikan kesan pada jiwa kita. Perkara-perkara yang dapat memberikan kesan pada jiwa kita. Kerana itu kita lihat nanti bagaimana dalam kisah Tabuk, Syekh Muhammad Al-Ghazali dia ambil perkara-perkara hadis-hadis yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana hal perkara itu merupakan, kalau kita renung, dia akan memberikan ketukan pada jiwa. Ini di antara kelebihan sirah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Di samping kita tidak menafikan kitab-kitab lain juga ada kelebihan masing-masing. Jadi tuan-tuan, kita cuba untuk sama-sama mengikut disiplin ini dalam kita berbincang sirah. Mudah-mudahan nanti kita akan dapat kebaikan daripada apa yang kita baca dan memberikan manfaat kepada hati dan sanubari kita. Kita sampai baru ni muka surat 736. Muka surat 736, iaitu berkenaan, kalau boleh izin semula saya ulang tuan-tuan, bahawa sebelum pindah bab yang ini, Muhammad Al-Ghazali dia memberikan satu komentar berkenaan dengan apakah sikap kita dengan mukjizat hissi, mukjizat yang zahir kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ataupun perkara-perkara yang khariqul adah, perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Apa sikap kita? Syekh Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahawa kita jangan jadi macam kaum Samud. Jangan jadi macam kaum Samud. Dia minta tunjukkan dalil, kemudian bila dalil bukti datang dia tak ikut. Maka bila seseorang tadi Allah datangkan bukti, kemudian dia tak ikut, maka di sana telah berlaku dua pembohongan. Pertama, mula-mula tidak bohong dah. Lepas itu Allah datangkan bukti pula, tak ikut lagi, maka telah berlaku dua pembohongan. Ini yang berlaku kepada kaum Samud. Jadi kerana itu Syekh Al-Ghazali dia kata bahawa orang-orang yang meminta mukjizat lebih baik mencurahkan usaha untuk menunaikan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu kerja kita. Apa tuan-tuan? Bahawa kita dengan Allah Ta'ala ni, jangan kita, kalau mana yang Allah bagi itu kita terima. Mana yang Allah bagi kita terima. Sebab bila kita minta lebihkan, dia berikan kita tak guna betul-betul, ada dua kesalahan.
Hari tu kau minta, dia dah bagi macam tu juga. Kan ada salah. Taklah salah minta. Ini kita lihat bagaimana apa yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Ghazali, bahawa orang yang menuntut datangnya kelebihan-kelebihan miracle dalam agama ini, lebih baik mereka menumpukan perhatian kepada menunaikan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sebab dengan kita melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah, dia boleh melembutkan hati. Bila kita melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah, dia boleh melembutkan hati. Bila hati itu dah tunduk, maka dia akan taat pada perintah Allah. Jadi tuan-tuan, kita dengan Allah Ta'ala ni macam tu lah. Macam tu lah nak ubah kan. Tuan-tuan boleh pergi Mekah minta bori, memang dia bori pergilah minta, memang bori, memang dia bori. Tetapi apa yang kita khawatirkan, bahawa dengan pemberian itu kita tidak maksimumkan harta, jiwa, rohani kita pada Allah Ta'ala. Itu comel kan. Kita jangan kita heboh, kau dah dapat dah anak kau, dah dapat dah, doa kat Mekah tu, doa kat Mekah, kat Multazam dia doa. Ya, Allah beri. Tapi ingat tuan-tuan, itu. Tapi taklah salah tu nak ngubah macam tu lah. Ini yang Syekh Muhammad tadi cakap kita macam ni. Makni-makni, pengertian-pengertian yang cukup tinggi kita dengan Allah Ta'ala tu. Jadi kalau dah dapat tu, lain nak tanggungjawab dia. Kalau kita tak ada benda tu dulu, taklah masalah benar dah. Tapi bila dah ada, itu dah jadi tanggungjawab. Jadi sebab itu Syekh Ghazali dia sebut lepas itu, dia tutup kisah tu, kita masuk bab yang baru. Dia kata kaum muslimin tiba di Tabuk. Di sana mereka tidak mendapati sebarang tindakan jahat dan tidak menghadapi mana-mana musuh. Nampaknya pihak Rom lebih suka bersembunyi dalam kawasan sempadan mereka daripada menentang tentera Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam nak melokaikan Tabuk ni 50 hari. Nabi nak melokaikan Tabuk ni 50 hari. Bila orang Tabuk, orang Rom tu tak melawan, tak buat apa-apa, baginda berkemah selama 20 hari di sempadan. Setengah ahli kajian tentang peperangan, mereka menyatakan bahawa biasanya kalau orang perang, dia akan 3 hari je. Lepas tu dia akan tinggal tompek tu. 3 hari lepas tu dia akan tinggal tompek tu. Dia takkan lama kat situ. Apa dah duduk lama kan? Apa? Tapi Nabi dia duduk selama 20 hari. Duduk selama 20 hari. Bila duduk 20 hari ke situ, kita lihat tuan-tuan bahawa Nabi nak melokaikan cerita Tabuk ni 50 hari. Maksudnya sahabat yang 30,000 orang ni berincur betul 30 hari dengan 50 hari dengan Rasulullah. Berincur betul. Memang bergaul betul apa, sehingga ada dalam, kalau kita tengok dalam kitab Bidayah Nihayah, seorang sahabat ceritakan, dia kata dalam peristiwa Tabuk, dia kata aku cukup mengantuk sangat, maka aku tertidur sehingga kan kenderaan tunggangan aku jalan, dia menghampiri tunggangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku tersedar, kaki aku hampir mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku tertidur lagi. Kali ini kaki itu kena ke Rasulullah. Maka dia kata, wahai Rasulullah, aku minta maaf. Jadi nak ngubah tuan-tuan bahawa sahabat tu dengan Rasulullah masa peristiwa Tabuk tu 50 hari bersama. 50 hari bermusafir bersama. Jadi bila sampai di Tabuk, orang Rom
dia tak buat apa-apa. Jadi maka Nabi gunakan peluang di sana. Nabi duduk selama 20 hari. Apa ni makan tuan? 20 hari dalam keadaan duduk di kemah, susah payah, demi semata-mata sayangkan agama. Itu tak ada orang kan. Siap marah gitu. Apa yang marah duduk ke semadan tu dah tak kekut dan siap. Kan siap dah bongsi gitu kan. Macam-macam mengobar gitu. Aduh, tu nak pergi dah. Pergi lah. Tengok Rasulullah. Sahabat tuan ini yang dikatakan oleh Baginda SAW bahawa sahabat aku ni macam bintang. Mana saja di kalangan mereka kamu ambil panduan, kamu akan ambil panduan. Aku akan dapat panduan. Kemudian bila tengok orang Rum tidak buat apa-apa, Nabi membuat perjanjian damai dengan puak-puak Arab yang beragama Kristian. Sebab sebelah utara sana dia ada Arab, ada Yahudi dan ada Arab Kristian. Maka Nabi telah mengadakan perjanjian dengan beberapa puak Arab beragama Kristian yang tinggal di sekitar Tabuk. Nabi buat perjanjian. Ini di antara tanda kebijaksanaan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan jaminan kepada kota Madinah. Untuk memberikan jaminan kepada kota Madinah. Sebab nanti bila balik sampai Madinah kan, bila sampai Madinah Nabi kan kata, "Oh Madinah, itu bukit Uhud. Aku sayang kat dia dan dia sayang kat aku." Nabi kan sebut macam tu. Kerana apa? Kerana Nabi telah menyediakan suasana keadaan yang akan menyebabkan kota Madinah itu terpelihara. Jadi maka Nabi SAW membuat perjanjian dengan puak Arab beragama Kristian yang tinggal di sekitar Tabuk. Ini di antara apa yang kita nak ubah tuan-tuan, bahawa penyelesaian damai yang telah dilakukan bagi Nabi SAW. Bila sampai di Tabuk tu, sahabat tanya Rasulullah, "Macam mana? Kita nak tahu ke tidak? Nak tahu ke tidak?" Jadi seterusnya Nabi buat perjanjian damai dengan puak Arab yang beragama Kristian yang tinggal di sekitar Tabuk. Penduduk Ailah, Azraq, Taimak, Dumatul Jandal masuk ke dalam perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabilah-kabilah yang bekerja bagi pihak Rum yakin bahawa era pergantungan mereka kepada pemimpin lama mereka sudah pun berlalu. Jadi maksudnya puak-puak Arab ni dia faham lah bahawa sebab dia macam ni, tabiat kuasa yang lama pasti jatuh. Bila timbul kuasa baru, maka kuasa baru akan berkuasa. Tengoklah sejarah. Itu tabiat. Mana-mana kuasa yang dia berkuasa, mesti dia akan jatuh. Akan datang kuasa yang bila timbulnya satu ketumbukan yang baru. Jadi pemimpin Arab sebelah Tabuk ni dia nampak. Dia nampak tadi pakai rubnido. Dia pun adakan perjanjian dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda buat perjanjian dengan Raja Ailah. Satu riwayat disebutkan bahawa ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk wa ahda malikul Ailah lin Nabi baghlatul bayda. Kami perang dengan Rasulullah dalam Tabuk
Kemudian Raja Ailah tadi, dia telah menghadiahkan Nabi SAW dengan unta putih dan juga wakasahu burdan, dan dia memakaikan baju Nabi dengan burdah. Bila pemimpin berjumpa dengan pemimpin, dia memberikan hadiah pada pemimpin itu, maka itu menunjukkan bukti bahawa dia terima pemimpin tersebut, tetapi dia nak kekal sebagai raja. Itu isyarat dia. Jadi Nabi faham. Nabi jumpa Raja Ailah. Raja Ailah ni hadiah kaldai, hadiahkan kaedah warna putih dan juga burdah pada Nabi SAW, pakaikan burdah pada Nabi SAW. Nabi faham bahawa aku setuju dengan kau wahai Muhammad, tetapi aku nak kekal berkuasa. Maka perjanjian yang Nabi buat dengan Ailah ni dalam bentuk mengekalkan kuasa dia. Ni seni tu tuan. Dia tahu pemimpin tu taklah berjanji saja untuk orang kan. Tengok, Nabi tahu, kau datang cenia, kau nak cenia. Kalau kau datang cenia. Jadi Ailah ni datang bawa jubah, bawa kaldai. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Muhammad dia nak ikut kau, tetapi benarkan aku berkuasa. Maka pada Ailah ni Nabi kata bahawa kau balik dengan rakyat engkau dan engkau bayar jizyah. Begitu juga dengan kalau kita lihat dengan Adra ataupun dikatakan Azra. Azra Nabi buat perjanjian juga. Dengan Azra ni macam tu juga. Dan Nabi buat perjanjian dengan mereka, iaitu Nabi kata kau membayar 100 dinar setiap bulan Rajab. Setiap Rajab kau bayar. Apa tujuan itu tuan? Nabi kata kau kena bayar tu, adakah duit perlindungan? Adakah Nabi tu minta duit perlindungan? Tidak. Tapi sebagai tanda bahawa masih bersetuju dengan Nabi SAW. Sebagai tanda persetujuan. Akad. Macam orang akad nikah kan. Akad nikah taklah banyak warna dah. Duit mas kahwin tu. Tetapi itu sebagai lambang persetujuan. Jadi Nabi SAW dengan Azra ni, dia kata setiap tahun kau bayar 100 dinar bulan Rejab, dan bila tanaman kau ada hasil, maka engkau keluarkan sebanyak 100 auqiyah hasil tanaman. Engkau keluarkan 100 auqiyah hasil tanaman. Jadi Nabi buat perjanjian dengan Ailah, Nabi buat perjanjian dengan Adra, Nabi buat perjanjian dengan Taima, dan Nabi buat perjanjian dengan Daumatul Jandal. Ada di kalangan kabilah ni, Nabi buat perjanjian membenarkan mereka untuk menguasai laut. Kau dibenarkan untuk berdagang, kau dibenarkan laut. Ada di kalangan kabilah ni Nabi kata engkau dibenarkan untuk berdagang melalui jalan darat. Jadi masing-masing tengok dia punya kedudukan. Ini kita ngobrolkan bagaimana halusnya Nabi SAW. Jadi Nabi buat perjanjian dengan Ailah, Nabi buat perjanjian dengan Azra, Taima dan Daumatul Jandal. Masuk ke dalam perjanjian baginda sallallahu alaihi wasallam. Kabilah yang bekerja bagi pihak Rum yakin bahawa era pergantungan mereka kepada pemimpin lama mereka sudah pun berlalu. Soalan tuan-tuan, kenapa Nabi dia pergi arah Rum dulu? Kenapa Nabi pergi arah Rum? Kenapa tak pergi ke arah Parsi? Kenapa Nabi pergi ke arah Rum dulu? Dan kenapa Nabi tidak pergi ke arah Parsi? Yang pertama kita dah sebut dulu bahawa Hercules tak punya surat dia. Yang kedua, Rum ini Kristian. Dia lebih hampir dengan Islam. Jadi maka Nabi pergi ke sebelah Rum dulu. Perang Tabuk menyerupai perang Ahzab. Dugaan orang Islam pada awalnya teruk, kemudian disudahi dengan ketenangan dan kemuliaan.
Rasulullah SAW menetap di Tabuk selama berbelas hari sambil melontarkan pandangan baginda ke seberang padang pasir. Itu tanda apa, tuan-tuan? Itu tanda apa? Tanda orang. Maksudnya Nabi tengok duduk situ, melontarkan pandangannya ke arah sebelah padang pasir. Maksudnya boleh lagi Nabi pergi. Nabi boleh lagi pergi. Kita akan lihat nanti bagaimana betapa tawaduknya baginda SAW. Bukan sebagai perakus dengan kuasa. Bukan sebagai perakus dengan kuasa. Ya, sepatutnya macam ni kan. Bila dia tak melawan, lanyak je lah. Dah tak melawan, lanyak je lah. Dia dah hantuk, dia takut. Tapi Nabi tidak. Duduk di sempadan tu. Kemudian Nabi duduk dan dia tengok ke jauh padang pasir. Tengok jauh-jauh. Kerana apa? Allah tak berikan arahan nak teruskan atau tidak. Masa orang tadi, masa pergi Taif, Allah bagi arahan. Yang sahabat tu berdoa, Allahumma innaka amarta bil jihadi wa raghta fihi. Allahumma innaka amarta bil jihadi. Ya Allah, engkau yang suruh pergi jihad dan Tabuk. Tapi bila balik ini, Allah tak beri arahan apa-apa. Ini kacau. Allah tak beri arahan apa-apa. Nak balik kau nak pergi, nak balik kau nak pergi. Ini kita tengok nanti tuan betapa baginda sallallahu alaihi wasallam, dia tu seorang rasul tetapi dia juga seorang manusia. Ada keadaan Allah tinggalkan sifat kemanusiaan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peperangan Tabuk ni dia tak ada ghanimah, tak ada harta rampasan. Tak ada harta rampasan. Maksudnya kalau Rasulullah masuk tu banyak dapat, tak mahrum kan. Ada yang tak nak pergi tu sebab wanita cantik sebagainya, ramai dapat lah, gondek-gondek kan, bawa balik Madinah. Kan pada awal ni orang munafik tak nak pergi sebab nanti dia kata, aku kalau tengok ni wanita-wanita Rum tu cantik, nanti aku tergoda, aku tak pergi jihad kepada Rasulullah. Rasulullah tak teruskan. Jadi bila keadaan macam tu, apa berlaku tuan-tuan? Ini cukup menarik. Maka baginda SAW pun melihat Rum berdiam diri dan mengalah. Baginda buat keputusan untuk pulang ke Madinah. Sebelum buat keputusan itu, Nabi SAW bertanya kepada sahabat. Nabi tanya pada sahabat sama ada nak istikmal as-sayr ataupun istikmal al-masir, nak selesaikan misi ini sampai ke negeri Syam ataupun kita pulang ke Madinah. Ini satu benda yang berat untuk dibuat keputusan. Jadi Nabi tanya sahabat. Bila tanya sahabat, sahabat kata kepada baginda SAW, dia kata, wahai Rasulullah, Sayyidina Umar kata, sekiranya kamu diarahkan meneruskan kemarahan, maka teruskan. Rasulullah tanya sahabat, Nabi macam mana? Nak tauhid orang ke? Nak tauhid orang ke? Ataupun kita nak balik Madinah? Wahyu tak turun. Masa pergi ni wahyu turun, arahkan pergi. Nak balik ni macam mana? Nak balik ni macam mana? Jadi Umar kata, wahai Rasulullah, kalau kau diarahkan pergilah. Kalau suruh balik, baliklah. Nabi kata, kalaulah aku dapat arahan pergi, aku tak tanya kau. Kalau aku dapat wahyu untuk teruskan misi ini, aku tak akan tanya kau. Tapi sebab tak ada orang tanya ni, tak ada wahyu ni, aku tanya kau orang ni. Macam tu lah Nabi kau bantuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab peperangan ni dia tak ada ghanimah. Peperangan ni dia tak ada ghanimah.
Dan memang dahulu di antara matlamat peperangan untuk dapat ghanimah, harta tu. Sekarang ni tak ada. Tak ada apa-apa. Jadi maka bagaimana halusnya baginda SAW, dia nak menjadikan bahawa keputusan untuk balik ni kawal yang buat, sebab dia akan berkaitan dengan beberapa kepentingan. Isu ghanimah kan antara pasal, tak ada apa-apa. Tengok Nabi tuan, seni dia. Jadi dia kata nak pergi ke tidak. Umar kau Sayyidina Umar pun dah cakap Rasulullah dah ikut Allah kata apa, pergilah. Nabi pun dan ikut, dan tahu Allah bagi tahu, dan tak ada tanya kau. Dia tanya kau ni sebab dia tak tahu. Macam tu lah Umar tuan. Macam tu tuan. Jadi bila tanya Sayyidina Umar, maka kata Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, inna lirrumi jumu'an kathira. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Rum tadi mempunyai jumu'an kathira, cukup besar ketumbukan dia. Boleh baik, tapi Rum tu besar dia punya ni, ketumbukan dia. Yang kedua, walaysa bisyami ahadun min ahli Islam. Walaysa bisyami, tidak ada di Syam tadi satu pun orang Islam. Tak ada kat Syam tadi satu pun orang Islam. Waqad danauta minhum, sekarang ni engkau telah hampir kepada mereka. Ini tuan-tuan Sayyidina Umar. Adab Sayyidina Umar, bagikan pandangan. Wahai Rasulullah, tentera Rum mempunyai kekuatan yang besar. Yang kedua, negeri Syam tak dapat seorang pun yang tidak ada seorang pun yang mengenal Islam. Kedudukan mereka hampir dengan kita. Maksudnya kalau masuk dalam tu, perang dalam negeri mereka. Kedatangan kamu telah menggerunkan mereka. Waqad ahza'hum, kau telah menggerunkan mereka. Kau telah menggerunkan mereka. Seeloknya dia kata, seeloknya raja'ta hadhihi sana, tahun ni kita balik, hatta taro aw yukhlathallahu amran, kita balik wahai Rasulullah, dan kita tengok sehingga Allah berikan arah yang baru. Ini cakap Sayyidina Umar, cakap Sayyidina Umar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda balik. Saya dah sebut tadi tuan-tuan, kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam tanya Sayyidina Umar, sebab bahawa keputusan balik nanti dia akan memberikan impak yang besar, iaitu ketiadaan harta rampasan. Dan datang tadi dengan dah memang tahu parah betul lah, memang parah betul. Dan inilah satu-satunya peperangan yang Rasulullah isytiharkan kita nak pergi perang di Tabuk. Jadi bila macam tu, baliklah ramai. Balik ya. Kalau dalam kitab Bidayah dia cerita bagaimana dalam balik tu orang nak bunuh Rasulullah kan. Rasulullah pergi ke nak qada hajat dia, nak jatuhkan dengan batu, kemudian dia masuk Islam. Bagaimana kisah yang berlaku sepanjang perjalanan pulang baginda sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ghazali dia tak ambil benda tu, tapi dia terus kepada Rasulullah hampir sampai di Madinah. Sampai di Madinah, bercu tanda mula kelihatan pada baginda daripada jauh. Madinah ni tuan-tuan, apa mercu tanda dia? Madinah ni apa mercu tanda dia? Bukit apa? Bukit Uhud, Gunung Uhud. Saya cuba tengoklah berapa tinggi Gunung Uhud tu. Tengoklah dan apa tu chat GPT kan. GPT ngobarkan tinggi dia 350 meter.
Tinggi dia 350 meter. Kalau daripada aras laut 1077 meter. Panjangnya 8 km. Lebar 2 hingga 3 km. Gunung Uhud. Apa penting tuan-tuan? Saya sengaja sebut macam tu. Apa penting dia? Kita tahu tu. Sebab ada hadis bagi Rasulullah SAW yang nyatakan sayang kepada Bukit Uhud. Ni lepas ni Rasulullah hampir sampai di Madinah. Mercu tandanya mula kelihatan pada baginda dari jauh. Maka baginda pun berkata, hazihi tabatun, haza Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Inilah Tabah, inilah Uhud, bukit yang menyertai kita dan kita mencintainya. Ini tuan-tuan, ni makom apa baginda nak ajar ni sahabat ni. Kita baca sirah tak apa, kita kait sikit dengan makom-makom ni. Makom apa yang Rasulullah nak ajar ni? Dia membawakan ini Tabah, ini Uhud. Bukit ni dia cinta kita dan kita cinta dia. Nabi nak ajar sahabat apa ni? Agak-agak tuan Nabi nak ajar apa ni sebenarnya? Nabi nak ajar tentang muraqabah. Macam mana kalau Ustaz ajar sirah pergi muraqabah ni? Nabi nak ajar muraqabah. Nabi nak ajar muraqabah. Sebab Nabi ajar sahabat, dia kata ini Uhud. Uhud ni, haza Uhudun, haza Tabah, haza Uhudun, ini Tabah, ini Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bukit yang kasih pada kita dan kita kasih kepada dia. Kita kasih kepada dia, kepada bukit tadi. Jadi pertama tuan-tuan, saya sebut bahawa Nabi nak ajar muraqabah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya apa saya nak bawa kepada tuan-tuan ialah, kalau kita lihat ulama-ulama yang salihin, ulama-ulama hati, syuyukh hati, yang sentiasa menjaga hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara akhlak mereka ialah kasratu amalihim ala riqatil hijab. Kasratu amalihim ala riqatil hijab. Orang soleh, dia banyak amalan dia untuk menipiskan hijab. Itu kerja kita. Kerja kita tuan-tuan, banyak untuk menipiskan hijab. Hijab apa? Hijab kita dengan Allah Ta'ala. Kita datang kuliah kan, kita nak menipiskan hijab Allah Ta'ala. Orang soleh, mereka tu banyak amal mereka untuk menipiskan hijab. Macam mana keadaan nak menipiskan hijab? Ini saya bawa pada hadis tadi, iaitu hatta yarau kulla syai'in fi wujudi hayyan. Hatta yarau kulla syai'in fil wujudi hayyan. Orang salih, orang baik ni, dia sentiasa untuk berusaha untuk menipiskan hijab dia dengan Allah Ta'ala. Apa dia buat? Dia buat sehingga yarau kulla syai'in fil wujudi hayyan. Dia akan cuba untuk menjadikan apa yang dilihat dalam alam wujud ini semuanya hidup. Belajar pada mana? Pada hadis Nabi SAW, iaitu inilah Uhud, dia cinta kita dan kita cinta pada dia. Iaitu Nabi telah menghidupkan, menggambarkan, menjadikan Uhud itu sebagai makhluk yang hidup. Nabi ajar sahabat menjadikan Uhud itu sebagai makhluk yang hidup. Tuan-tuan, itu yang baginda nak ajar SAW. Jadi sebab itu, bila kita ambil formula yang Nabi ajar, ini Uhud, bukit yang cinta kita dan kita cinta pada dia, apa jadi dia? Kita akan jadikan semua benda yang jamadat ni, benda-benda yang mati ni, kita akan jadikan dia sebagai hidup. Nabi ajar macam tu.
Nabi ajar macam tu. Jadi bila kita rasa semua benda tadi hidup, maka kita akan menjadi dalam keadaan li'annahu yara kulla syai'in nazran ilaihi bi'ainihi fayastahyi minhu. Kita akan rasakan bahawa semua benda ni ada mata dia. Ni ada mata, ni ada mata, bukit ada mata. Maka jadilah seorang tadi bahawa dia rasa segan untuk melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu isyarat yang baginda Nabawi pada kita. Bila kita belajar sirah, bila menyatakan bahawa ini Uhud, bukit yang mencintai kita dan kita mencintainya. Sedangkan bukit itu benda yang beku, jamat. Yang kedua, kenapa baginda kata macam tu? Bahawa inilah bukit Uhud, dia mencintai kita dan kita mencintai dia. Tuan-tuan pergi Mekah pernah naik bukit Uhud tak? Rasulullah pernah naik bukit Uhud. Bila baginda SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, dia naik bukit Uhud, sahadat Nabi SAW, Uhud bersama dia Abu Bakar, Umar dan Uthman, fahtazza bihim. Bukit Uhud tu bergoncang bila baginda naik ke bukit Uhud. Bukit Uhud bergoncang. Masa tu Sayyidina Abu Bakar sekali dengan dia, Sayyidina Umar ada, dan Sayyidina Uthman ada. Bila bukit tu bergoncang, baginda pujuk bukit tu, wahai bukit, dia kata, wahai bukit, ini hadis yang sahih tuan, tenanglah engkau, sebab bersama engkau ni Nabi, bersama engkau ni yang pijak engkau ni Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, bersama engkau ni syahidani, dua orang syahidah, iaitu orang yang mati syahid, iaitu Umar dan juga Sayyidina Uthman. Jadi tuan-tuan, saya nak membawakan bahawa Sayyidina Uthman ni, Sayyidina Abu Bakar ni, dan juga Sayyidina Uthman, Abu Bakar, Uthman, Abu Bakar, Umar, mereka tu telah diajar oleh baginda SAW bahawa jamadat ni, benda-benda yang beku ni sebenarnya hidup. Benda-benda yang beku ni adalah hidup. Kau jangan buat contoh orang. Walaupun tak ada mata tengok, tetapi makhluk Allah Ta'ala ni semua ada melihat kau. Tak ada nak lari. Itu tuan-tuan, satu pengertian yang cukup tinggi. Cumanya zaman dulu baginda SAW taklah ngobarkan macam kita ni tak pasal cakap macam tu sebab kita tak faham. Jadi tapi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dah diajar macam tu. Dia nampak betul. Okey. Yang keduanya, kenapa baginda menyatakan bahawa ini Uhud, dia sayang kita dan kita sayang pada dia. Kerana apa tuan-tuan? Sebab Uhud itu ialah di antara bukit jihad dan perjuangan. Uhud adalah bukit jihad dan perjuangan. Sesiapa yang pergi Makkah, sesiapa yang pergi Madinah, jangan lupa tengok bukit Uhud. Ni lekor kerja apa? Kerja apa tu? Kerja Raudhah. Lekor kerja Raudhah. Sebab apa? Kerja Raudhah ada kepentingan. Kerja Raudhah ada kepentingan, tuan-tuan. Tuan-tuan, kenapa kerja Raudhah? Haji pergi Mekah kerja Raudhah sebab apa? Jawablah sendiri. Semua ada kepentingan. Semua ada kepentingan. Tak ada kerja Raudhah sesaja tau. Mesti ada hajat. Kenapa itu tak kerja pergi Uhud? Taklah salah tuan dengan kau bahas dari tapi kalau Raudhah pula. Taklah salah. Taklah salah. Tapi kat situ kita punya nilai, kat situ kita punya apa? Makom kita. Taklah salah. Kan manusia ni, saya bicara tuan-tuan ni untuk kita sama-sama tingkatkan makom kita, kedudukan kita pada sisi Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Jadi bukit Uhud tadi kita lihat baginda doa bukit Uhud kekal di situ. Dan sampai sekarang Uhud itu kekal. Dia sebagai lambang kepada jihad dan pengorbanan. Sebagai lambang jihad dan pengorbanan. Di antara bukit yang masih kekal sampai sekarang ni,
Yang Arab tu tak sampai nak, tak dapat dia nak buat dah. Tak dapat nak runtuh dah. Yang lain apa runtuh kan? Masa gerakan Wahabi tu kan, runtuh semua benda tu. Uhud tak dapat runtuh dah. Uhud kekal sampai sekarang. Itulah satu-satunya yang kekal sebagai tanda jihad dan perjuangan yang masih kekal, darah dan air mata bagi Nabi SAW. Dan makam syuhada tu ada kat bawah tu. Makam syuhada ada kat bawah tu. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita ambil pengajaran, sebab Nabi sebut hazihi tabatun wa hadza ukhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang penting kita belajar sirah yang pertama tadi, bahawa kita dapat mengasalkan rahsia-rahsia di sebalik sirah itu. Rahsia-rahsia yang tinggi daripada sebalik sirah itu. Kerana apa? Kerana setiap kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Jangan kita abaikan, jangan kita ambil mudah, tengok saja, kan? Kaji sesuatu. Jadi insya-Allah tuan, mudah-mudahan ada kebaikannya pada diri saya, pada tuan-tuan semua. Minta maaf kalau ada terlalu kata, terkasar bahasa. Aku qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh. Masjid 7. Mas Itu dia di sini. Kain. Assalamualaikum.